Sebenarnya kan ramai orang yang ingat sewa rumah ni ataupun sewa bilik tak perlu nak formal sangat. Masuk bilik, bayar sewa bulanan yang cukup, dah kira baik dah. Tapi sebenarnya tidak. Agreement wajib ada, tak kisahlah sewa rumah besar macam mana pun ataupun sewa bilik kecil macam mana pun, tetap kena ada. Kenapa perlu ada agreement? Sebab kalau ada agreement, segala janji manis mulut, kalau penyewa tak bayar sewa, tak ada bukti. Kalau tuan rumah tiba-tiba halau, apa yang kita boleh buat? Tak ada tempat untuk kita rujuk. Senang cerita, agreement ni macam black and white yang selamatkan dua-dua belah pihak. Dalam tu ada tarikh mula sewa, tempoh sewaan, berapa harga sewa bulanan, bila kena bayar dan apa peraturan rumah. Bila ada isu, senang nak rujuk balik, tak perlu nak gaduh mulut, buat penat je. Bayangkan kalau kita dah bayar RM1,000, lepas tu tiba-tiba tuan rumah suruh kita keluar awal dan deposit burn. Kalau tak ada dokumen, nak lawan macam mana? So simple je. Tenancy agreement ni bukan untuk menyusahkan, tapi dia adalah penyelamat untuk dua-dua belah pihak. Nak sewa bilik dengan lebih selamat, jangan skip agreement. Dan kalau nak cari bilik sewa ataupun rumah sewa, boleh cari kita orang dan kita orang akan sedia membantu daripada A sampai Z.